Saya dah tak tambah simpanan emas sebab harga emas dah mahal. Tuan Puan, ini adalah antara ayat yang selalu saya dengar daripada penyimpan emas lama. Dan biasanya bila dengar macam ni, saya tahu satu perkara Tuan Puan. Dia simpan emas tapi dia belum betul-betul faham fungsi emas. Sebab apa Tuan Puan? Kalau tujuan kita cuma nak kumpul logam, lebih baik kita simpan silver ataupun terbangka. Atau mungkin besi terus. Sebab apa? Lebih banyak kilo boleh dapat. Tapi persoalannya, kenapa orang tetap pilih emas walaupun harganya mahal? Sebab kita bukan nak simpan logam Tuan Puan. Kita sebenarnya nak simpan nilai kekayaan. Dan emas ni sangat padat dengan nilai. Bayangkan, gold bar 1 kilogram nilainya boleh cecah lebih RM600,000. Nilai macam sebiji rumah tapi boleh simpan dalam tangan, boleh masuk dalam poket. Sebaliknya, kalau silver nak simpan nilai RM600,000, mungkin perlukan puluhan kilogram silver. Besar, berat, susah nak simpan. Nak bawa pun Tuan Puan boleh sakit belakang. Itulah sebabnya kenapa orang kaya masih suka simpan emas. Lagi tinggi harga emas, lagi mereka nampak nilainya. Sebab mereka faham Tuan Puan, emas ni memudahkan kita menyimpan kekayaan besar dalam bentuk yang kecil. Dan menariknya Tuan Puan, harga yang orang kata mahal hari ini selalunya akan nampak murah beberapa tahun akan datang. Macam tahun 2018 dulu, masa tu harga emas sekitar RM180 1 gram pun orang dah kata mahal. Tapi hari ini Tuan Puan, ramai berharap boleh beli balik pada harga tu. Sebab itu dalam simpanan emas, yang paling penting bukan tunggu harga paling murah, tapi konsisten menabung. Sikit-sikit lama-lama jadi banyak insyaAllah. RM100 hari ini, tambah lagi bulan depan. Yang penting disiplin Tuan Puan. Sebab kenaikan harga emas tu hanyalah persoalan masa saja Tuan Puan. Jadi bagi Tuan Puan yang nak alihkan sebahagian kekayaan Tuan Puan dalam bentuk simpanan emas hari ini, saya sedia untuk bantu. Isi borang saya dekat bawah. Assalamualaikum.